Okay, saya di kamera dulu. So, game hari ni nama dia CEO Muda Battle. Kita main dia sama je macam hari tu, lagi 2 kumpulan. Okay, jadi betul. Ini round 1 lah. Round 1 ni dia soalan pantas. So kat situ ada mic. Siapa cepat dia dapat. Ambil je dulu. First soalan dia. Siapakah tokoh yang membangunkan teori needs-based motivation? Tokoh dia David McClellan. Okay, betul. So satu markah untuk Kok Lanas. Kok Lanas. Sekejap ya. Yang kedua, apakah maksud entrepreneurial motivation? Dia keinginan untuk menggerakkan seseorang untuk berkelakuan seperti seorang usahawan. Okey, betul. Bagus je. Bagus je. Yang ketiga, berikan faktor dalaman motivasi keusahawanan. Laju deh, laju. Tujuan, matlamat. Apa yang lagi? Tujuan matlamat. Boleh jadi. Hari nak cuba. Tak ingat dah. Dorongan. Apa? Dorongan. Boleh jadi. Lagi, dorongan. Jadi 3. Jati diri. Teruskan dulu. Jati diri untuk berkelakuan seperti seorang usahawan. Yang tu pull factor. Saya bagi 2 Motivasi, cita-cita, satu lagi. Kan ada impian tu. Motivasi, cita-cita, impian untuk menjadi kaya. Cuba twist sikit ayat tu. Impian untuk berjaya. Betul. So dia 3. Personal goals, need of achievement dengan ambition. Ataupun bahasa Melayu dia motivasi, cita-cita, kejayaan untuk berjaya. Yang keempat, istilah untuk kepercayaan terhadap kemampuan diri dalam bahasa Inggeris. Self-efficacy. Okey, betul. Bagus je. Siapa ni? Lecturer mana ni? Lecturer mana ni ajar? Dr. Firdaus. Ada Firdaus. Saya Dr. Firdaus. Oh, bagus. Okey. Soalan yang kelima, nyatakan satu contoh pull factor untuk jadi usahawan. Satu je, bagi satu je. Dia ada banyak tapi bagi satu je. Motif. Bukan yang motif apa? Motif Apa? Jawapan dia ada motif tu lah. Motif. Dia twist dulu. Twistkan balik jawapan tu. Baik je. 5 second dah tamat. Silakan. Ambil dah. Full factor untuk menjadi usahawan adalah nak jadi bos. Betul. Salah satu dia lah nak jadi bos. Oh, bagus dia. Pandai dia. Dr. Firdaus. Tolong bersaing secara sihat. Okay. Round 1 dah habis lah. Kita buat round 2 pula. Round ni korang suka lah. Betul atau salah? Okay. Okay. First. Usahawan yang bermotivasi hanya pentingkan keuntungan semata-mata. Betul atau salah? Salah. Kenapa? Ingat ke salah je. Surprise. Kenapa salah? Nak jawab ke? Dia tak boleh fikir keuntungan saja. Dia kena fikir pelbagai aspek lagi. Contoh macam? Seperti sabarlah. Sabar. Kenapa tak sabar ni? Sabar. Jangan fikir keuntungan je, fikir daripada segi kos, lepas tu segala financial planning lah. Macam tu. Boleh lah. Kok Lana nak jawab ke apa? Boleh. Aku salah juga. Dia salah sebab peniaga tak boleh fikir keuntungan dia je. Dia kena fikir kehendak
pelanggan juga. Tu boleh jadi betul, tapi saya lagi prefer Dah lah. Kak Umur punya lah. Sebab Kak Umur dia macam banyak sikit. So dia macam dia jawapan dia salah. Sebab usahawan ni dia kena utamakan pencapaian peribadi dengan kepuasan. Kepuasan apa? Macam pelanggan ke, yang tu ke. Soalan yang kedua. Self concept tidak penting dalam menjadi usahawan. Betul atau salah? Salah. Cuba lah. Mungkin sebab dia kena ada keyakinan diri untuk mulakan bisnes tu. So dia macam kena ada pentingkan diri kot. Something gitu kot. Boleh lah, acceptable lah. Jawapan dia salah. Betul lah, salah tu. Salah Okay. tu betul. Sebab self concept ni dia bantu tengok diri tu sebagai usahawan. Dia bukan tak penting, dia penting. Okay, faham tak? Faham. Okay. Soalan yang ketiga. Dia senang sini. Maklum balas penting. Okay, maklum balas pelanggan penting bagi mereka yang bermotivasi tinggi. Betul atau salah? Betul. Kenapa? Untuk menilai kemajuan dan usaha. Betul jawapan tu. Okay. Yang keempat, satu kan. So yang ni kita buat 2 markah. Push factor adalah tarikan seperti ingin kebebasan dan gaya hidup. Betul atau salah? Salah. Okay, explain. Sebab apa Tak lah, saya rasa salah lah. Kenapa? Ha. Betul dah salah tu. Tapi kenapa? Dia explain dia, explain. Okay. Kalau salah, push factor tu apa? Sebab yang tu berlawanan dia, pull factor. Dan push factor ni more to tekanan yang ada Apa yang tekanan? Tekanan tu apa? Pull ke push? Push. Okay, betul. Kan ni dah kalau betul last round. Senang je. Yang ni dia rebut markah lah. So kita buat satu soalan ni 2 markah lah. Senang sikit. Last round. Soalan yang pertama. Apakah perbezaan dalaman dan luaran motivasi? Push factor dengan pull factor. Tak, tapi dia in terms Tak ada of pula. motivasi dalaman dengan motivasi luaran lah. Melayu boleh, English boleh. Instinsik dengan ekstrinsik tu. Yang tu. Cuba explain benda tu apa. In tu dalaman daripada diri kita. Apa benda? Kita apa? Apa yang memotivasikan kita nak buat perniagaan? Instinsik tu yang macam ada tekanan. Salah dah. Motivasi dalaman ni macam keinginan kita untuk menjadi seorang usahawan, dan motivasi luaran ni dia tengok pada persekitaran. Contohlah Amma dia tengok siapa-siapa jadi usahawan, jadi dia terikut dengan tu. Lepas tu dia memotivasikan seseorang tu sebagai mentor. Boleh tak? Aku Dalaman tu dah betul dah. Luaran tu macam kurang sikit. So boleh lah satu markah lah. Apa nak explain luaran tu? Kau umur nak explain? Maju. dia luaran ni dia macam kita ni penganggur lah. Lebih kurang macam nak kena. Boleh lah tu. Dia macam tertekan. Dia tertekan. Tekanan daripada Lepas tu keadaan dia ingin money. Okay. Dia nak duit tu sangat-sangat. Nak Boleh tolong lah, family boleh lah. apa. Okey, Boleh terima lah, kasih. boleh. Sekian. Soalan yang kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan entrepreneurial intention? Intention tu apa? Niat dan keinginan untuk menjadi seorang usahawan. Boleh lah. Niat untuk menjadi usahawan atau membuka perniagaan sendiri. Wow, pandainya. Anak siapa ni? Yang ketiga. Nyatakan satu halangan dalaman kepada motivasi keusahawanan. Satu je. Takut Takut ke apa dia? gagal, Okey. kurang Ada lagi tak? kurang upaya. Satu soalan 2 markah. Takut gagal, kurang keupayaan. Kurang keupayaan? Tu sikit. Kurang keupayaan tu kurang apa?
Kurang upaya. Itu OKU. Kurang keupayaan untuk meniaga. Itu sikit. Kurang apa dalam diri sendiri? Kurang apa? Kurang keyakinan dalam diri sendiri. Okey. Nak lagi tak? Nak cuba lagi tak? 3 tu tak. 2. Baru 2. Takut gagal. Kurang keyakinan diri. Satu lagi? Nak cuba? Satu jawapan, 2 markah. Takut gagal. Lagi? Kurang keyakinan diri. Lagi satu? Kurang motivasi. Cuba Kurang macam motivasi. kurang motivasi tu cuba jadi lagi negatif. Cuba lagi negatif. Apa kurang macam kan? Hajar aku. Kurang tu lain. Aku tak tahu kurang tu siapa. Aku tahu diri aku kurang. Kurang minat. Bukan. Dia lagi negatif lagi. Dia macam dia anggap diri dia apa. Sampah tapi positifkan dia. Kurang yakin Kurang berguna. Kurang pasti dengan diri sendiri. Adalah kurang berguna apa? Kurang berguna terhadap diri sendiri. Boleh lah kot kurang berguna. Dia macam first takut gagal. Lepas tu kurang keyakinan diri. Yang ketiga dia anggap diri dia tak layak untuk buka perniagaan. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. So 4 lah. 4 lah. Soalan second last. Okay. Ini dia ada 2 jawapan. Dia ada 2 jawapan. Satu jawapan 2 markah. Okay. Apakah maksud need of achievement dalam model McClellan? Kemahuan untuk mencapai matlamat dan kepuasan diri. Kepuasan diri apa? Atas apa? Kemahuan untuk mencapai matlamat dan kepuasan diri. Kepuasan apa? Kepuasan atas apa? Okay. Pen? Bukan. Engkau teka je pen tu. Pen apa? Okay, cuba letak. Okay. Ingat jawapan dia tadi? Keinginan capai matlamat dengan kepuasan. Okay. Keinginan untuk mencapai matlamat. Yang kedua, kepuasan atas Capaian. Satu jawapan kan 2 markah. Dia bagi 3 sebab aku bagi kan. So maksud need of achievement dalam model McClellan tu keinginan untuk capai matlamat yang mencabar dan kepuasan atas pencapaian. Dah habis. Satu lagi. So apa tadi? 3 lah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dia kira. Tak boleh. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14. Okay. Soalan 5 ni dia 6 markah. 6 markah seri. 10. Boleh. Boleh ya? Okay, 10. Berikan contoh motivasi luaran yang mendorong seseorang menjadi usahawan. Apa dia? Motivasi luaran. Okay. Sabar. Okay, mari sini. Mari sini. Okay. Orang depan kena main peranan lah. Okay. Arif. Cepat Arif. Okay. Apakah sabar. Apakah contoh motivasi luaran yang mendorong seseorang menjadi usahawan? Faktor luaran. Satu. Influencer. Orang yang dah berjaya. Alah, bagi. Diberhentikan kerja. Okay. Tekanan daripada keluarga. Okay. Mahu status yang tinggi. Suspiciousnya. Tak. 3. Lepas tu satu lagi pengaruh orang lain. Sebab tak kena. Sebab tu aku nak. Tak. So 8 markah. 16 tambah 8 tambah 2. So 22, 20.
Yang molek seri. Benar. Oh nak seri ke? Tak ada soalan. So 22, 20. So yang menang Kak Umu. So soalan ni semua ni daripada modul yang tu lah, motivation sebenarnya tu. Jadi Tak ada hadiah. nak hadiah ke? Tak, tadi 22, 20. Yang ni soalan daripada aku. 22, 20. Siapa yang jawab ni akan jadi 23. Final lah. Okay. Apa yang korang boleh dapat dalam game ni? Apa yang saya boleh dapat, kita boleh ambil segala faktor luaran dan faktor dalaman untuk diterapkan dalam diri untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan kita boleh ambil daripada tokoh-tokoh yang berjaya untuk dijadikan inspirasi untuk teruskan seperti Lim Kao. Itulah. Apa dia Speakmat? Speakmat punya CEO tu untuk dijadikan inspirasi untuk berjaya macam tu. Bagus. Menang. Kak Umu menang. So sampai di sini sahaja. CEO Muda Battle is a wrap.